Assalamualaikum guys. Okey, hari yang kedua aku dekat Bandung. Okey. Sekarang aku dekat restoran dekat Bajampa Kapau. Aku breakfast dekat Bajampa Kapau, dekat betul-betul dekat Pekan Bandung. Okey. Jadi sekarang ni kejap lagi kita orang nak pergi ke satu tempat. Aku tak sure apa nama tempat tu, tapi kita perlukan energi lah sebab banyak berjalan dekat sana. Bila banyak berjalan dekat sini, kita orang nak kena sabat dulu makan sebab kat sana tak ada makanan katanya. Tak ada orang jual makanan. Jadi dekat sini sekarang kita nak makan untuk energi untuk berjalan kejap lagi, okey. So kita tengok apa kat sini, menu dia kejap lagi, okey. So ciao. Okey guys, jadi sekarang kita orang pun dah settle makan. Sekarang kita menghala ke kawah besar dekat situ. Dia lebih kurang macam pemandangan lah bagi aku dekat sana. Jadi dah settle makan ni. Makan dekat Indonesia ni aku boleh kategorikan semua A lah. Semua sedap-sedap. Kau pergi kedai tu sedap, kau pergi kedai ni sedap. Cumanya satu je, masing-masing pening buat harga. Bukan pening buat harga, nak berkira-kira tu kan. Sebab dia main digit-digit yang besar, digit-digit yang banyak. Tu yang jadi pening tu bila nak membayarnya. Okay, so guys, let's jom. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai dekat Kawah Putih. Kawah Putih ni adalah tempat dia berangin sejuk. Memang sangat sejuk tempat ni. Dan tempat ni adalah dulunya adalah bekas gunung berapi. Gunung berapi punya tempat. Bila gunung berapi punya tempat yang dah tak aktif lah. Sekarang dah tak aktif lah. Ni Kawah Putih. Jom. Aku bawa korang untuk explore tempat ni, okey? Jom. Yang ini nampak, kalau korang ada penyakit ke apa, maksudnya penyakit asma, penyakit paru-paru, dia tak dibenarkan masuk lah. Dan kalau nak masuk sini pun digalakkan untuk pakai mask. Okay, dekat bawah tu, ni macam ni kita nak menurun untuk tengok gunung berapi tu, belerang. Okey, iaitu kawah dia. Wah, kalau korang tengok memang cantik lah dia punya view sekarang ni. Okey, itu adalah tempat gunung berapi yang dah tak aktif. So yang bawah-bawah ni adalah dia punya kawah. Memang cantik dia punya view dekat sini lah. Sejuk, ada sejuk. Okay guys, dia memang bekas kawasan gunung berapi. Cuma dia kawasan ni kalau kau tengok angin ni memang, kalau kau perasan memang sejuk. Macam ni. Wah, cantik. Patah patah sayangnya, dong bilang nona mau gue yang sempit.
Okay guys, korang pun dah tengok kan, dia punya suasana, dia punya orang cakap environment dia sangat best. Cumanya dekat sini dia sejuk-sejuk, tapi aku dah start rasa sakit hidung sebab bau-bau belerang dia. Bila bau-bau belerang dia ni, kalau aku jadi macam pening sikit. Sekarang ni aku dah pening. So sesi bergambar semua dah habis, apa semua. Jadi kita orang nak naik ke atas lah. Okay guys, so selepas ni aku nak pergi ke, tak sure dekat mana, mungkin area sini juga. Okay, jadi let's go. Ciao. Boleh kurang 2.60 saja. Boleh lah, nak mana apa. Ni diorang ni dah start nak buat bangai. Rupanya aku pun tak perasan belon ni ada jual tadi. So patutlah daripada bawah tadi diorang terus nak naik atas. Rupanya ada belon. Nak apa? A few moments later. Okay guys, sekarang ni kita orang dah naik mini bus ni, turun daripada gulai apa? Bukan gulai kawah. Gulai kawah tu makanan kan? Bukan gulai kawah. Apa tadi? Kawah lah, yang gunung berapi tu. Dan dekat bawah ni ada jualan-jualan lah. Macam strawberry, baju, seluar, topi apa semua. Jadi sekarang ni dekat ni kita orang, dekat sini yang diorang kata yang best ni, kalau kau turun dekat sini kau kena Maggi soup ke, Indomie ke, macam tu lah. Okay, jom. Ni apa pun? Dodol strawberry. Kat sini dia ada dodol strawberry ya. Dodol strawberry. Mana dodol strawberry ni? Ya macam ni, banyak strawberry ya kat sini. Ni apa ni? Mochi. Oh. Tak. Okey, sekarang sementara diorang pergi shopping strawberry ke jeruk ke apa kan, kita orang melepak dekat warung kan. Ni warung lah. Dia yang best dia bukan makanan dekat sini. Yang best dia sebab dapat hisap rokok dalam kedai makan. Dekat Malaysia dah lama tak rasa macam ni. Kan? So, kita orang order Indomie dengan bakso. Nak try je. Sebenarnya lapar tu tak pun, cuma je nak try. Okay. Ya. Okay guys, so sekarang kita orang dah sampai dekat Keranjang Sultan. Aku tak tahu dekat sini dia ada apa, cuma mungkin dia ada aktiviti indoor atau outdoor dekat dalam ni. Jadi sekarang kita nak pergi masuk tengok ada apa dekat dalam. Okay, kita tengoklah view, memang cantik kan dekat sini. Okay guys, jadi aku dah tahu tempat ni apa. Dia macam jambatan bridge. So korang jangan pelik tau. Aku mount 360 kamera ni dekat belakang supaya boleh nampak semua view. Okay, so aku tak adalah putus idea nak edit nanti. Ni bila nak edit je aku akan jadi pening sebab tak ada B-roll. Ibu mana? Dah cepat yang. Ibu dah stuck dekat sana. Apa tak naknya? Gayat. Cepat ah. Dia memang tinggi ya ni. Ya ini kalau orang gayat memang tak boleh lah. Sebabnya bila kau berjalan je ni, kau tengok dia bergoyang-goyang guys. Bergoyang-goyang.
Okey. Dekat sini ada perbezaan kasta. Sebelah kiri VIP, sebelah kanan VVIP. Aku tak tahu apa perbezaan dia. Cumanya aku tahu tiket aku VIP lah. Aku ingatkan VIP pada mulanya aku dapat tiket tu. Wah, VIP. Tapi tak tahu pula yang aku dekat sini VIP ni yang tak ada apa-apa. Pegang kuat-kuat. Okey guys. Jadi sekarang aku dah naik Keranjang Sultan. Okey. Say hi to kamera. Okey. Oh, jangan lanjut jet, nanti labar. Selok saja kau di mana aku dapat. Adekku bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena umur setua. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak. Kau cinta kah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak. Oh mau kah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Ayo beb jawab saja kau. Okey guys. Dah settle naik ke Keranjang Sultan. Now kita nak pergi ke bawah lah. Ke kawah gunung berapi tu. Dekat bawah ni ya. Okey, satu experience yang not bad. Cumanya bagi aku lah, tempat ni dia dah cantik lah sebenarnya. Tapi environment dia, persekitaran dia, kau tengok macam ni kan. Yang ini sesuai untuk aku datang malam buat paranormal. Okey guys, so dekat sinilah dia punya kawah ataupun kolam lah. Ni air panas ni. Kau sanggup dengan tak sanggup je lah. Untuk kau turun, kau berjalan dekat platform-platform ni. Air ni panas ni. Sanggup dengan tak sanggup. Tapi yang ni section untuk kau nak berjalan. Dekat belah sana yang berasap-berasap tu kau boleh rendam kaki. Dekat sini. Dong bilang nona mau gue yang sampai Ica sayangnya. Dong bilang nona mau gue yang sampai patah. Air panas ke kakak? Dong bilang nona mau gue yang sampai Ica sayangnya. Dong bilang nona mau gue yang sampai patah sayangnya. Soal petaka tersengkal, sepasti malam ini manyal. Oh kuku terpijak. Okay guys, sekarang dah settle dekat Keranjang Sultan. Sekarang aku nak naik balik ke jabatan. Lepas ni aku tak tahu mana destinasi seterusnya. Cumanya agak penat lah
sebab perjalanan dia agak jauh juga untuk kau berjalan kaki kat sini. Tapi fun, enjoy. Okay, so jumpa dekat next punya location. Ciao. Okay guys, sekarang aku dah sampai dekat satu tempat nama dia Distro. Distro ni dia macam, aku ingat mula-mula ingatkan macam shopping mall ke apa, tapi sebabnya dekat Distro ni adalah local brand Indonesia punya barang, macam baju, seluar, kasut apa semualah jual dekat sini dekat Distro ni. Tapi dia adalah kedai tepi-tepi jalan je, macam korang tengok kat belakang aku ni. Dia kedai tepi-tepi jalan. Aku mula-mula ingatkan shopping mall ke apa. Okay, jom explore. Ni macam ni. Ni barang-barang ni. Wah, Dah shopping dulu. wah. RM60. Okey lah. RM60. Kakak, buat sini. Buat sini. Model. Itu kalau bapak yang pakai. Ni. Ada di. Ya. So harga dia macam polo t-shirt ni RM135,000. Jaket dia pun lawa. Ayah. Posing kat ayah. Lawa. Posing. Ya. Wah, nak pergi Bromo. Kakak nak pergi mana? Adik, sini. Jaga jatuh. Angkasa kelabu, lantainya setiap langkah perjalananmu berenang berliku. Okay guys, kat sini je dah hampir sejam setengah, dekat 2 jam. Okay, aku pun tak tahu berapa lama. Ni topi ni aku dapat, tak tahulah jadi ke tak. Ni untuk running, okay lah. Tu Habis duit habis. Ini baru baju lelaki. Tak tahu kalau bahagian wanita. Jadi sekarang ni settle. Pegang adik. Jadi sekarang ni dah settle untuk shopping kat sini. Now nak pergi makan malam. Let's go. Okay guys, tadi aku memang tak sempat nak buat video makan pun, sebabnya masing-masing kelaparan dan kita orang sampai je. Tapi aku adalah tadi ambil video makan shell out, dan aku harap aku tak ada apa-apa allergic lah kejap lagi. Okay, ni sekarang aku dah sampai hotel. Tapi memandangkan malam ni adalah malam yang terakhir kita orang dekat Bandung, jadi kita orang nak pergi pusing-pusing kat bawah tempat semalam. Semalam tak habis pusing pun lagi. Jadi hari ni aku nak pergi pusing-pusing. Kenapa dek? Walaupun barai, tapi kita manfaatkan masa yang ada. Aku tak tahulah macam mana. Siapa cakap berjalan ni dapat healing, dapat seronok? Tak ada, penat je ada lah. Okay, so aku tak tahu sama ada vlog ni akan tergantung kat sini ataupun aku boleh sambung. Mungkin aku akan buat yang next adalah part 2 punya vlog. Jadi kalau aku tiba-tiba tergantung tu, maksudnya ada part 2 lah nanti. Okay, sebab aku nak kena tengok duration time aku. Kalau dalam 30 minit lebih tu, maksudnya aku nak kena buat yang dekat Jakarta besok part 2, yang Bandung part 1. Disebabkan aku tak nak macam apa serabut sangat, dan editing, nak buat kerja-kerja editing tu pun makan masa juga. Okay, so
Let's go. Okay guys, so sekarang aku tengah berjalan-jalan dekat sekitar bawah hotel lah. Tapi sini aku boleh kategorikan dia tak ada istilah macam tutup lewat lah. Sebabnya kita orang berjalan, banyak kedai yang dah tutup. So diorang tutup awal lah. Ikutkan masa, kalau yang dekat sekarang ni baru 11.20. Bila 11.20 kedai banyak dah tutup. Yang ada aku pun tak tahu ada apa. Tu je lah. Yang ada jual rokok je lah. Kretek Suria. Awak tu seorang